Okey, Assalamualaikum. Untuk soalan seterusnya, apa soalan dia tadi? Mana gambar tu? Kejap cari gambar. Okey, untuk gambar tu ialah soalan dia kejap. Okey. Soalan dia ialah negatif 2K kuasa 5 darab dengan P kuasa 6 darab dengan kejap nanti Pin tak nak lah pakai yang ni, macam ni nak buang padam buruk sangat tulisan. Alright, soalan dia ialah negatif 2K kuasa 5 darab dengan P kuasa 6 darab dengan 1/4 P kuasa 5 darab dengan 3K. Okay, ini soalan dia. Alright. So first kali yang kita kena buat, apakah yang kita kena buat? Step yang pertama. Step pertama ialah kita kena first kali ialah kumpulkan apa? Nombor perkali. Nombor perkali. Okay, so first kali kita ambil nombor saja, iaitu kita ambil ambil nombor sahaja dulu. Okay, kita ambil nombor je dulu. Okay, so dekat dalam ni kita nampak apa? Nombor sahaja. 2, negatif 2. Okay, 1/4 dengan 3. Keluarkan yang ni, nombor je dulu. Keluarkan nombor sahaja dulu. Okey. So kita dapati dia ialah negatif 2 darab dengan ni 1/4 darab dengan 3 dengan 3. Keluarkan nombor je dulu. Kenapa dia darab? Sebab kat sini semua darab. Okey, sebab dia darab lah. Right. Okey, so bila kita dah dapat macam ni, kita kena kira 1/1. Seterusnya kita step kedua, kita kira 1/1. Okey, apa yang kita nak kira? Okey, yang pertama kita kira negatif 2 darab dengan 1/4 ni. Okey, negatif 2 darab dengan 1/4 dapat berapa? Sama dengan negatif 2/4. 2 darab 1, yang 4 ni tak ada, kita tak darab lah sebab dia ialah apa? Ni 2/1. Okey, ni maksudnya 2 darab 1, 2, 1 darab 4, 4. Macam tu maksud dia. Okey, tapi biasa kita tak tulis lah. Alright. Okay. Lepas tu kita kecilkan dia, kita dapat berapa? Bila kita kecilkan 2 darab 1, 2 darab 2. So kita dapat jawapan dia ialah negatif 1/2. Kemudian seterusnya ialah yang ini pula. Yang ni pula 3 ni pula. Macam ni kita 3 ni kita nak buat. Kita dah dapat negatif 1/2 ni. Okay, kita bawa turun dan kita darabkan dengan 3 tu tadi. Okay, so negatif 1/2 darab dengan 3. Jawapan dia berapa? Jawapan dia ialah negatif 3/2. Okay, samalah. Yang ni sebenarnya ialah 3/1. 3 darab 1, 3. 2 darab 1, 2. Alright, so kita dapat macam tu. Okay. So dekat sini jelas Kat sini jelas. So kita nak pergi kepada step kita yang seterusnya. Step yang seterusnya apa? Iaitu kita kumpulkan semua huruf K terlebih dahulu. Kita kumpulkan K. Step ketiga kalau biru. Okay. Step 3, kumpulkan huruf K. Okay, so K kat sini kita ada apa? Kita ada, tengok balik, lupa dah.
kita ada so kita ada K5, lepas tu kita ada apa lagi dengan K ni. Okay, tu je kan K kan. Okay, kita kumpul K. So kita ada K5 dan K. Okay, K5 dan K. So kalau K ni maksud dia apa? K ni sentiasa ingat kalau dia huruf saja, tu satu, tak ada apa-apa kan, maksud dia ialah K kuasa 1. Tu maksud dia. Alright. So dalam ni bila kita dah kumpulkan K5 dengan K1 ni, dia punya rumusan tu ialah K kuasa 5 darab dengan K kuasa 1. Ni K kuasa 5 darab dengan K kuasa 1. Ni sebenarnya K kuasa 1 ni kat sini. Ni sebenarnya lah. Okay, tapi dia tak tulis. So, tapi kita kena tahu dia ialah kuasa 1. Alright, so K kuasa 5 darab dengan K kuasa 1 sama dengan berapa, macam mana? K kuasa 5 tambah 1, sebab dia sama kan. Nampak? Dia punya boleh ubah tu sama. K. Jadi K kuasa 5 darab K kuasa 1 ialah K5 tambah 1. Jadi jawapan dia ialah K6. K6. So kita dah dapat K, kita dah dapat 3/2 ni. Kita dah dapat ni dan kita dah dapat nilai K. Okay, seterusnya kita cari apa? P pula. Okay, step pula dah. Step ketiga, ya Allah, engkau ni, astagfirullah. Step yang ketiga pula kita cari, step keempat, sorry. Step yang keempat, kita cari P pula. Kumpulkan huruf P. Kita kumpulkan huruf P. So kita ada apa? Kita ada P kuasa 6. Lagi P kuasa apa? Jangan lupa. Kita ada P kuasa 6, lagi P kuasa 5. Okay, so kita ada P kuasa 6 dan P kuasa 5. Jadi jawapan dia ialah P kuasa 6 darab dengan P kuasa 5 sama macam K tadi tu. So P 6 tambah 5, P sama dengan 11. So kita dah dapat P. Alright, so bila kita dah dapat P, step yang terakhir adalah kita kena gabungkanlah semua tu. Step yang kelima ataupun yang final, kita gabungkan semua yang kita dapat tadi. Okay, so macam mana jawapan dia? So tadi kita dapat berapa? Mula-mula tadi kita dapat ni kan, 3 kuasa 3/2, negatif 3/2. So kita gabungkan tadi negatif 3/2 darab dengan K berapa? K lupa dah. K6 darab dengan K kuasa 6. Lepas tu apa, darab dengan P depan mata je. P ni P11 ni. Okey, darab dengan P kuasa 11. Okey. So jawapan akhir dia ialah macam mana? So jawapan akhir dia ialah negatif 3/2 K kuasa 6 P kuasa 11. Settle. Tu jawapan dia. Alright, jawapan dia. Kalau ada soalan nanti Laila tanya je. Okay, thank you.